Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berada di talian kita, iaitu di TikTok dan juga di YouTube channel. Ini masih bersiaran bersama kita ketika ini. Okey. So, salam Jumaat, salam sejahtera, Vanakkam, Ni Hao Ma dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali kita pada program Buah Bicara Pakar 5.0, Perspektif Pengguna dan Masyarakat, untuk siri yang ketiga bagi tahun 2025. Okey, program ini sangat istimewa. Ini adalah hasil daripada kerjasama antara Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia dan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia yang lebih dikenali sebagai MACFI. Kadang-kadang ramai mereka saya sebut Mafia. Kadang-kadang ada kadang sebut juga mafia. Tak apalah. Macam mana bunyi pun dia punya mana maksud dia Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia. Okey. Okey, untuk maklumat semua bahawa program ini bersiaran pada minggu kedua dan juga minggu keempat setiap bulan, iaitu pada hari Jumaat pada jam 10.30 pagi dan 11.30 pagi, iaitu pada hari ini, iaitu minggu kedua pada bulan Mac, pada bulan Ramadan yang begitu mulia ini. Okey? Siri kali ini kita akan membincangkan isu-isu yang sangat fresh, yang kena pada tempatnya, dan juga relevan, iaitu yang sesuai untuk masyarakat, dan menampilkan panel-panel pakar dalam bidang yang sesuai dengan topik perbincangan kita. Konsep program ini adalah untuk berkongsi ilmu secara santai, secara light-light. Orang kampung kata light-light je. Light je. Okay. Light je kan. Tetapi ianya penuh dengan informasi, pengetahuan dan juga bermaklumat. Iaitu kita sampai dengan penggunaan bahasa-bahasa yang mudah, layman. Okay, senang untuk semua orang faham. Okay, matlamat utama program ini adalah untuk memberi pencerahan tentang isu-isu semasa yang itu, dan juga sambil memberi solusi dan juga untuk meningkatkan kualiti hidup kita semua. Selaras dengan aspirasi kerajaan Malaysia kita, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, peka terhadap perubahan dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran hidup dan juga cabaran ekonomi yang sentiasa berubah ini. Oleh itu, episod kali ini kita menampilkan tidak lain dan tidak bukan penceramah kita, Dr. Nur Akilah Amalina Jaafar, yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dengan tajuk perkongsian beliau adalah Jalani Ramadan dengan makanan 3S. Wah, 3S. Selalunya kita dengar SS ni lain macam kan? Kali ini dia punya akronim lain macam. So, kali ini S dia adalah sihat, selamat, sejahtera. Apa khabar doktor? Sihat walafiat? Ya, Alhamdulillah, sihat. Okey. Terima kasih di talian kita. Kita ada 100 orang di talian di Zoom kita hari ini. Dan semua, Alhamdulillah yang mengikuti program kita hari ini. Semua terima kasih mengikuti program. Semua, dan terima kasih juga yang berada di luar UPM, yang berada di Sabah dan Sarawak, yang berada di utara, yang berada di Kedah, di Johor, di Muar, Negeri Sembilan dan di negeri-negeri lain. Terima kasih. Dan juga di talian kita di TikTok dan juga di YouTube. Okey. So, topik kita memang menarik. Pasal makanan. Saya pun dah mula nak start lapar. Pagi lagi ni baru 10.30 pagi dah lapar. Kita punya panel memang nakal. Bagi tajuk pasal makan memang lapar. Tapi dia tanya kita, sihat, selamat, sejahtera. So, saya tengah fikir sihat tu insya-Allah setakat sihat. Selamat tu, okey. Selamat ke? Tak tahu. So, kita tanya panel-panel kita hari ini. So, adakah kita makanan-makanan yang kita makan di bulan Ramadan ni, iaitu sama ada di bazar Ramadan, sama ada di restoran-restoran yang itu berbuka puasa itu, adakah di rumah yang kita hidangkan itu sihat dan sejahtera. Sejahtera tu maksudnya
Kemudian kita rasa nutrisi dia okey ke tidak. Macam lepas tu lagi lengkap tak dengan dia punya vitamin C-nya, vitamin segala jenis vitamin lah kan. So kita kena tengok benda-benda tu. Cukup tak benda tu? Ada tak? Kita kalau pergi bazar Ramadan ni, oh, lengkap tangan tu 10 jari 10 lah beg plastik. Bukan lengkap nutrisinya, lengkap 10 jari. Betul-betul Akilah Nanti kita ulas insyaAllah. Tiba macam Okey. biasa buat tu. Okey, sebelum kita mulakan saya ingatkan kembali kepada para penonton kita pada yang ada di talian kita. Yang tuan-tuan dan puan boleh mengajukan soalan kepada panel kita sama ada terus mengajukan soalan menggunakan button rise up button dan boleh mengajukan pada panel ataupun boleh mengajukan soalan di ruangan chat. Saya akan ambil soalan itu dan mengajukan soalan tuan-tuan dan puan. Program kita santai dan ringan. So tak ada pun ada format kata kena tunggu dulu hujung perbincangan baru boleh tanya soalan, tidak. Tuan-tuan dan puan boleh bertanya bila-bila masa. Okey, dan kita akan terus majukan soalan. Okey. Okay. So tuan-tuan dan juga yang turut diingatkan juga kepada sahabat-sahabat kita yang ada di talian, boleh ikuti kita di YouTube channel tadi, iaitu di dr.ir.shah.network ataupun di TikTok Rizfania ataupun di TikTok McPhee sekali juga. Okey. Terima kasih juga yang di talian. Okey doktor, saya nak bermulalah, kita nak kongsi pada doktor. Okey, kita cakap pasal 3S kan. Kita selalu dengar macam-macam segala 3. 3R lah, 3M lah, segala kali ada 3 juga. Ada sihat, ada selamat, sejahtera. Okey, boleh tak doktor terangkan kepada penonton dan juga saya juga doktor, bagaimana boleh memilih makanan yang sihat ketika memberi juadah di bazar Ramadan ataupun ataupun menghidangkan makanan di rumah ataupun juga di hotel-hotel atau restoran yang kita buka puasa tu doktor. Jadi doktor terangkan secara ringkas dan simple doktor. Dipersilakan doktor. Alright. Okey, insyaAllah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Irwan. Pertama sekali terima kasih juga Dr. Irwan atas kesudian menjemput saya untuk menjadi panel pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan pada pagi ini kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama saling belajar lah. Maksud saya tu bila kita buat sharing ni at the same time actually saya juga mengingatkan diri saya sendiri sebab kadang-kadang bila kita bercakap pasal soal makanan ni dia sesuatu yang sangat dekat dengan semua orang termasuklah saya. Memang bila kita anggap makanan sihat ke apa dia sesuatu benda yang macam uh, previously adalah my student tanya kan, kita makan je lah doktor, kenapa kita nak kena berkira-kira sangat? Sebab hidup ni kan sekali saja. Okay, jadi jawapan saya sebab itulah, bila kita hidup hidup ni sekali saja kan, so kita kena ambil tahu dan juga cakna, actually macam mana kita nak makan secara tadi sihat, selamat dan sejahtera. Okay, sebelum saya menjawab soalan Dr. Irwan tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak pilih makanan yang sihat ketika kita pergi ke bazar, ketika kita pergi ke buat iftar di hotel-hotel ataupun restoran, kita kena faham apa itu prinsip diet. Okey, yang pertama sekali dia ada tiga lah selalunya kalau kita dengar kalau macam tuan-tuan puan-puan ada attend berkenaan dengan bengkel-bengkel pemakanan. Yang pertama makanan tu perlulah seimbang. Seimbang ni bermaksud dia kena ada 5 kumpulan makanan iaitu karbohidrat. Mungkin ada sesiapa yang boleh sambung. Kita kan santai. Karbohidrat. Lagi Dr. Iwan apa? Ah, dia mesti ada nutrisi, betul ke? Karbohidrat apa? Betul tak? Okey. Protein. Betul betul betul. Protein betul. Okey. Okey, ada protein. Betul. Lagi? Okey, Kalsium. kita partisipan jawab dekat chat tu. Betul protein, lemak, fiber. Lemak. Jangan sebut lemak. Kita Kita dah malah lemak pandai dah ni. lemah sikit. Lemah sikit. Okey, betul. So, 5 yang saya ulang semula. 5 ni karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan juga serat. Okey, vitamin, mineral kita grupkan sebagai satu lah.
Okay, kalau saya boleh simpulkan dekat sini, bila kita makan satu-satu hidangan tu, for example in your plate tu, kita nak ada lima kumpulan makanan ni dalam kita punya satu waktu makan. Okay, contohnya tadi macam Dr. Wan kata, 10 jari, 10 makanan tu kan. Okay, dalam konsep makanan, kita ada tiga yang utama iaitu seimbang, sederhana dan pelbagai. Okay, bila kita pergi bazar, pelbagai tu kita dah meet. Tapi mungkin kita tak meet sama ada dia seimbang ataupun berkenaan dengan porsi tadi. Porsi tu dia perlulah ataupun kuantiti perlulah bersederhana. Contohnya macam ni, kalau kata kita ambil contoh, mungkin saya boleh share gambar ke Dr. Iwan, boleh ke? Boleh. Okey, kita Nampak share gambar-gambar gambar tu saya tengok. nak terangkan sedikit mungkin kita nampak lebih jelas lah. Okey, saya share gambar. Okey, kita tengok ni. Oh, alamak, salah salah gambar ni. Off ke cepat-cepat. Sekejap, saya stop share ni. Gambar pasport pula saya share ni. Ya, Jangan. kan? Kalau apa gambar combine tak apa. Gambar komen tak apa. Tak keluar pula gambar. Saya nak share gambar makanan ni sekejap tu mana? Tak apa gambar doktor. Doktor tak bagus lah doktor. Saya gambar jam 11 di skrin saya 10.42. Buka 7.20 apa 28.9 sekarang. Ada lebih kurang 6 jam lagi doktor. Doktor rasa Okey. tak bersalah ke kepada kami ni? Okey, ini saya nak terangkan actually macam mana makan yang seimbang tu. Kadang-kadang bila kita tak dapat tengok gambar ni, kita macam apa tak berapa nak nampak the clear picture lah. Saya cuba share. Harapnya tak keluar gambar yang gambar pasport lagi lah. Tengok tu ada sahabat kita daripada fakulti dia bentuk. Jangan doktor takut lapar. Okey, nampak tak gambar tu? Okey. Doktor. Okey, saya Janganlah macam ni ini doktor. Kami doktor Leo. okey, kita ada beberapa jam lagi tapi ni saya nak cuba terangkan okey kepada kita punya audiens pada pagi ni kan. Kita tengok makanan nasi lemak ni sangat sinonim dengan rakyat Malaysia. Tapi bila kita nak faham konsep pemakanan, kita boleh nampak daripada nasi lemak. Contoh dia ada karbohidrat which is nasi tersebut. Okey, kita ada sumber protein iaitu daripada telur dan juga ikan bilis. Okey, dan juga kita tengok ada gambar apa ayam goreng dekat situ, and then kita ada sumber fiber, vitamin dan mineral daripada timun. Okey, untuk sambal tu juga kita boleh dapat daripada sumber sama ada dari sudut lemak. Okey, bila kita berkata dengan berkenaan lemak ni, kita jangan ingat lemak ni semuanya tak sihat. Okey, lemak ni ada juga kita panggil lemak tidak tepu, lemak tepu. Jadi bila kita nak faham konsep makanan seimbang ni untuk tuan-tuan puan-puan boleh mungkin dapat gambaran. Okey, kita gambarkan satu pinggan kita nasi lemak ni pastikan ada semua makanan. Okey, dan kemudiannya ada berkenaan dengan portion. Tak bolehlah kita nak kata, okay, saya dah seimbang dah ni doktor, tapi saya tak kurus-kurus juga. Okay, sebabnya tips daripada saya adalah kalau kita nak enjoy our food, we have to make sure that actually the portion that we take. Kadang-kadang saya ada juga dengar pelbagai daripada social media juga kata jangan makan gula, jangan makan lemak. Okay, konsep tu pada sudut pandang saya sendiri adalah dia kurang tepat. Sebenarnya kita boleh menikmati pelbagai makanan sekiranya kita tahu cara makan yang betul. Okay, contohnya kata kita tak nak makan nasi sebab kita rasa macam nasi ni menyebabkan saya gemuk. Konsep tu salah. Sebabnya konsep yang betul adalah makanan selagi dia sihat, selagi dia selamat, kita boleh makan tetapi dengan kadar, dengan bersederhana. Okey, sebagai contoh lah ada orang dia nak diet tak nak makan nasi, tapi dia makan roti. Tapi masih tak turun berat badan sebab satu keping roti bersamaan dengan dua sendok nasi. Sebab itulah dia tak kurus-kurus sebab dia tak faham konsep sama ada bila kita ingat kita makan roti tu, kita tak makan nasi, kita boleh kurangkan berat badan. Jadi berbalik kepada konsep makan tadi, perlulah seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Jadi bila kita pergi bazar, kalau kita nak beli makan tu kita okey dah. Kita dah beli kuih tiaw goreng. Tapi kita nak ada lagi empat lagi yang tak cukup. So mungkin kita boleh pergi cari sumber protein. And then at the same time bila berbuka, pastikan juga kita buat juga diajar dalam agama, mulakan dengan kurma. Okay, kenapa mulakan dengan kurma? Gagak kenapa Dr. Iwan? Rumah kan sunnah Nabi, ada banyak nasihat. Okay. Okey. Okey, betul. Okey, tapi dari sudut saintifiknya adalah kerana kurma tu pun adalah sumber tenaga. Okey, kita panggil pada sumber karbo. Dia memberi gula yang dalam bentuk yang mudah untuk kita mendapat tenaga tu dengan lebih cepat.
Okey, kemudian salah satu tips untuk anda selepas kita makan kurma, kita minum air supaya kita bila kita bercakap soal makan ni kita asyik ingat makanan je. Sampailah kita terlupa. Air tu pun actually sebenarnya perkara yang sangat penting. Kerana 70% daripada kita ni adalah made up from water. So that's why makan kurma, minum air dan baru kita makan makanan-makanan yang berat. Cumanya dalam perut kita ni tak bolehlah macam satu-satu masa tu kita makan macam-macam. Sebab kita dah berpuasa dalam lebih kurang dalam berapa jam Dr. Iwan? Oh, dalam lebih kurang dalam 8 jam, 9 jam eh? Lebih kurang lah Dr. Iwan kan? So Ah, 8 ke 9 jam. So basically perut kita tu kosong. So bila kita terus makan makanan yang berlemak apa semua tu, that's why kita kadang-kadang rasa macam, saya rasa macam nak termuntah semula sebab kita ada, mungkin ada acid reflux dalam kita punya perut. Sampai ke kita punya ketekak lah. Jadi sebab kita rasa nak termuntah. So that's why bila makan tu kena selalu beringat, fahami konsep tadi seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Jadi di sini saya nak rumuskan bahawa kadang-kadang makanan tu tak bersalah, tapi yang bersalah tu adalah pilihan kita. Kita nak makan banyak ke sikit? Ataupun kita makan sikit tapi kita nak rasa pelbagai makanan. Itu adalah pilihan di tangan kita lah. Okey, okey, tu untuk jawapan soalan yang pertama. okey doktor. So jadi kata saya nak nampak dia doktor sebut pasal pelbagai tadi doktor kan. So Mm-mm. saya rasa ya, ramai antara kita memang betul di zaman apa di bulan Ramadan ni ramai yang pelbagai. Saya kata yang Mm-mm. seimbang sederhana tu okey, yang seimbang tu saya okey lah mungkin. Tapi pelbagai tu berlaku di mana? Di bazar Ramadan. Di buffet Ramadan. Mm-mm. Sepelbagai. Okey, tapi segi seimbang tu kita kena tengok balik. Saya memang setuju dengan doktor. Jadi, maksudnya ada tiga perkara yang perlu diberi perhatian. Makanan yang diambil adalah mesti seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Okey, pelbagai tu mesti faham dari segi bentuk, nutrisi dia juga ya. So doktor, kita dah ada soalan daripada sahabat kita doktor. Fatin Fahana ni daripada Fakulti Perubatan. Doktor boleh cadangkan bagaimana nak tahu cukup pengambilan protein tu? Ha, Okey, karbonya, fibernya bagi bulan puasa untuk sahur dan berbuka doktor. Dan saya okey. doktor kan, saya sahur ni saya susah sikit nak makan yang heavy-heavy karbo fiber ni. Kalau makan sikit rasa nak termuntah macam doktor sebut acid acetic dia. So, jadi saya tak boleh. Bila makan perut akan mual. Sudahnya saya tak makan sahur. Saya tak boleh sahur. Ah, diet lah kurangnya tapi tak nampak lemau ke lagi. Hmm. Setakat ni segar lah pula. Kan? Okey. Alright, berbalik kepada soalan daripada partisipan tadi. Okay, mungkin saya boleh sharekan berkenaan dengan Dr. Iwan pernah tengok ke kita punya piramid makanan? Pernah. Okey. Kalau doktor dah share Mungkin boleh kat kita sini boleh share boleh sikit saya dulu. share. Boleh share. Saya semua nampak tak? Nampak tak gambar dia? Asal doktor share piramid okey doktor. Jangan share makan lagi cukup sekali je. Okey, sekejap. Okey, Dr. Iwan nampak ke gambar tu? Alright. Doktor, nampak ke gambar piramid? Tak ke? Ada. Dah Ada. hilang. Gambar doktor je ada. Okey, sekejap saya cuba tekan semula. Okey. Terima kasih yang mengikuti kita ada 183 orang. Boleh tak? Dr. Iwan? Piramid doktor. Saya dah tak nampak. Tadi nampak? Okey. Boleh eh? Boleh doktor. Okey, macam Okey. mana saya nak refer balik gambar yang kita tunjuk tadi tu. Sekejap ya, Dr. Iwan. Okey, kalau kita tengok gambar piramid makanan ni, berbalik kepada soalan tadi Okey, saya pun tak sure Dr. Iwan macam ni saya nak zoom gambar ni. Saya cuba zoom. Saya boleh zoom tak? Saya boleh zoom. Dia zoom, Doktor boleh zoom tak? Nampak ke yang lain zoom? Kalau saya zoom. Tak sure kalau kita boleh buat apa? Saya tak pasti you all boleh zoom ke tidak. Saya boleh Boleh zoom. Doktor? Saya boleh zoom. Doktor boleh zoom? I Tak apa guess doktor, mungkin tak apa peserta doktor, boleh zoom juga kot. tak apa doktor, doktor terang je. InsyaAllah Okey. kita faham. Okey, alright. So, kalau kita tengok piramid makanan ni, sekejap ya doktor, dengan gambar-gambar dia pun tak keluar ni. Okey, kalau kita gambar piramid makanan ni, ini adalah untuk keperluan kita sehari Okey, contohnya, kalau ikutkan previously, ini adalah piramid makanan tahun 2020. Okey, sebelum ni piramid makanan kita di bawah tu adalah bijirin. Okey, bila kita tengok piramid ni, yang paling bawah tu adalah yang kita perlu makan paling banyak. Tapi disebabkan masalah rakyat Malaysia ni kita tahu sinonim dengan
masalah non communicable disease, penyakit-penyakit penyakit-penyakit ni lah, penyakit chronic disease seperti kencing manis, darah tinggi. Jadi karbohidrat tu kita letak nombor dua. Okey, bawah tu tukarkan kepada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, kalau kita tengok dalam dalam piramid makanan tu dia tulis tu buah-buahan dua sajian, sayur-sayuran tiga sajian. Memang kita tengok nombor tu tiga sajian, dua sajian, apa maksud dia? Contohnya kalau nampak, kalau tuan-tuan puan-puan nampak gambar tembikai ataupun kita tengok senang sikit lagi gambar-gambar betik dekat bawah sekali piramid tu, bermaksud satu slice betik tu kita anggarkan dia sebagai satu sajian. Okey, jadi bila kata nak makan makan sahur atau buka puasa, mungkin boleh ambil satu slice betik dan juga satu biji pisang. Dan bermaksud kita dah meet dah, ada dua sajian untuk sehari. Contoh. Dr. Iron, clear tak agak-agak? Saya Ya, terangkan Okey. And then kita pergi pula kepada grup nasi bijirin, produk makanan ini lebih kepada karbohidrat. So kita tengok contoh dia adalah nasi. Berapa banyak kita nak ambil nasi? Okey, kalau dekat sini dia kata 3 ke 5 sajian. Bermaksud satu sajian dalam gambar piramid makanan ni, satu sajian nasi bersamaan dengan dua senduk nasi. Okey, bila dua senduk tu maksudnya kita dah makan satu sajian. Tapi dalam sehari kita boleh ambil 3 ke 5 sajian. Tapi kita anggap dari sini, bila dalam satu-satu meal kita nak makan, contohnya berbuka, cukuplah dengan sekadar dua sendok nasi, and then kita tambahlah lauk, for example, dia protein. Kalau ikan satu sajian, ayam, telur 1 hingga 2 sajian, dan juga legum ni kita panggil sebagai kekacang lah. Okey, contohnya berapa banyak nak kita boleh boleh makan telur. Kita tengok telur kalau ikutkan hingga 2 sajian. Satu sajian tu bermaksud 2 biji telur. Okey, sebenarnya gambar ni saya rasa KKM dah buat sangat bagus bila kita nak mudahkan pengguna untuk faham actually bila kita kata okey makan nasi satu sajian. Kadang-kadang bila kita yang bukan bidang makanan, kita tak faham apa benda sajian tu. So that's why lah gambar-gambar ni sangat sangat membantu. Dia menunjukkan macam mana kita nak ukur berdasarkan apa peralatan yang ada di rumah. Okey. Dan kita tengok juga hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Bila hadkan ni maksudnya bukannya kata setiap makanan tu betul kita nak letak gula dan garam, tapi kita kenalah selalu train kita punya taste bud ni untuk tidak selalu sangat makan makanan yang manis, selalu sangat makan makanan yang apa tinggi garam, sebabnya kita kena faham penyakit-penyakit kronik ni dia bukannya datang lepas 5 tahun macam tu. Okay? Dia akan ambil masa yang lama untuk dia develop, tapi macam kita faham juga sebelum-sebelum ni kita dengar start makan ubat kolesterol umur mungkin 40-50-an. Tapi nowadays kita nampak even saya boleh katakan golongan umur macam saya pun dah 32-35 pun kita dah mula. Doktor-doktor dah diagnose lah, diagnose, you guys kena ambil apa ni, ubat kolesterol. Disebabkan satulah saya percaya kita punya lifestyle, yang busy lifestyle, bila nak makan tu kita nak makanan yang sangat cepat dan mudah lah dapat, tapi kita kena pastikan kadang-kadang bila makan ni yang mudah lebih kepada fast food. Fast food ni more on the tinggi kalori, especially bila dia bergoreng. So that's why bila kita faham tentang apa itu piramid makanan, mungkin tuan-tuan puan bolehlah ambil masa sedikit tengok apa maksud piramid makanan ni. Sebabnya saya rasa benda ni semuanya freely access, just boleh Google, dan actually kita boleh tengoklah kat sini contoh-contoh macam mana kita nak makan berdasarkan porsi yang direkomendkan oleh Kementerian Kesihatan. okey doktor. Baik doktor. So jadi kan ada sahabat kita, doktor dah jawab dah tadi macam mana nak ambil kelas Mm-mm. sesuai, macam mana nak ambil waktu buka macam mana, sahur macam mana kan yang sesuai. Tapi mesti macam mana pun benda tu mestilah seimbang dan Mm-mm. berbagai. Okay. So Mm-mm. doktor, saya kalau ikut soalan sini ada beberapa. Ada juga tips daripada sahabat-sahabat kita ya. Ada sahabat kita, saya nak tengok ada share sikit lah, sahabat kita ni bertanya dengan dia mengatakan selain gula kelapa dan stevia, boleh doktor cadang pengganti gula putih yang baik ke? Dia kata macam tu. Boleh ke doktor? Selain gula kelapa dan stevia. Gula kelapa, okey. Okey. Boleh ke ganti dengan gula putih yang baik? Boleh ke? Macam mana tu? Okey. Pertama sekali, macam saya tekankan tadi, semua makanan selagi dia sihat dan selamat kita boleh makan, Ah, dan nak ditekankan kat sini adalah lebih kepada porsi makanan. Okey, bila kata-kata gula, gula ni jahat ke doktor? Tak, gula ni actually sama juga dia pada konsep bila macam saya difahamkan lah, macam kita ni makanan ni sepatutnya semua jadi harus. Kita boleh makan selagi mana dia tak diharamkan lah. Okey, bila kita kata gula, gula putih ni memang dia kita panggil sukros. Okey, sukros ni memang nama lain dia kadang-kadang bila dalam label makanan mungkin dia tak kata
gula tapi disebut sukros. Dia adalah benda yang sama. Okey, bila kata gula, kenapa sensitif dengan rakyat Malaysia? Sebab dengan diabetik, betul tak? Jadi adalah alternatif dia, kita mungkin pakai tadi contohnya gula kelapa, macam-macam tadi ada bagi contoh kan. At the end of the day, the bottom line adalah gula tersebut masih ada lagi dia punya, kita panggil konsep layman dia adalah berdasarkan glukos, simplest sugar. Walaupun dia datang dalam bentuk kita kata sukros daripada gula kelapa, asas dia adalah glukos. That's why bila kita nak pergi klinik ke pergi hospital, doktor akan check bila sama ada diabetes ataupun tak, dia ada bacaan blood glucose level. Okay, berbanding dengan stevia, stevia ni adalah kita panggil pemanis apa yang saya tak ingat dia punya term tu. Dia bukan dalam golongan sukros ataupun gula lah. Okey, dia lebih kepada pemanis gantian. Okey, maksudnya kita panggil pemanis tanpa zat. Tanpa zat ni maksudnya dia tidak memberi kalori. Cumanya studies show that actually stevia membantu untuk actually tidak kita ni meningkatkan kalori ataupun meningkatkan kadar gula dalam darah. Tapi at the same time kita kena pastikan ambil stevia tu dalam keadaan yang again porsi yang sangat sedikit. Sebabnya stevia tu bila titik sedikit pun sangat manis. Tapi bila tanya balik sama ada is good alternative, yes, it's a good alternative when compared to kita ambil gula putih lah. Okey doktor, ada sahabat kita dia kata Hmm. paling suka makan nasi kerabu cukup semua doktor. Kita pun ramai dah kita makan nasi kerabu. Betul. Cukup semua. Memang betul cukup semua. Apa ada ikannya, ada apa semua. Warna pun pelbagai. Okey, lepas tu ada juga sahabat kita ni dekat ni Tapi kan. cuma nak kalau saya boleh tambah, sebenarnya kalau kita tengok ke makanan-makanan kita makanan-makanan di Asia ni, makanan-makanan di Malaysia khususnya, contoh nasi kerabu tadi, dia ada nasi, dia ada ikan, dia ada sayur. So sebenarnya dia dah, kita panggil dah ada pelbagai, seimbang. Cumanya kita nak pastikan sama ada pelatusan karbohidrat, protein semua tu cukup tak? Ataupun dia seimbang tak? Tak bolehlah nasi banyak sangat. Okey, mungkin sayur sikit. Bukan macam tu. Contoh saya rasa yang boleh saya boleh bagi adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar konsep suku-suku separuh. Itu yang paling kita rasa ideal lah. Separuh tu apa dia, Dr. Iwan? Separuhnya nasi. Betul ke? Okey, kena check balik apa itu suku-suku separuh. So sebab dia satu apa kita kata dah diwawarkan oleh KKM. Kalau kita tengok baiklah, kalau kita boleh buat suku-suku separuh tu, I think that's the easiest way of doing to have a balanced diet lah. Okey doktor, tadi kan saya tapi doktor sebut tadi nasi kerabu kan Hmm. depan ni ramai dah lepas ni dekat bazar ramai kena serbu nasi kerabu. Risau apa macam apa menu lain dah tak jalan dah. Okey tak apa kita Hmm. lalui benda tu. Okey ada sahabat kita dia Fatin Farhana juga mencadangkan dia ada tanya juga doktor boleh cadangkan tak bersama mana ikan kena makan? Oh bersama mana ikan kena makan? Okey. Banyak mana ayam kena ambil kena makan atau buah nak makan berapa biji? Dia tanya masa ikan bersama mana? Betul. Ayamnya pula berapa ekor? Buahnya berapa biji? Oh, so macam mana tu doktor? Oh, Okey, untuk sahur soalan ni, ke? ya, betul. Soalan ni memang selalu ditanyakan sebabnya bila kita suruh masak pengajian berapa banyak nak kena makan. Okey, salah satu tips saya bagi tadi adalah boleh Google berkenaan dengan piramid makanan. Kat situ dia tunjuk kalau ikan tu mungkin besar mana. Sebab kita tak pernah kata okey makan ikan seekor. Contoh sebab ikan berbeza-beza. Kita ada ikan kembung, kita ada ikan tenggiri. Okey, jadi salah satu yang saya boleh share mungkin kalau kita boleh um, macam mana ya kita nak sharekan kepada kita punya audience berkenaan dengan tuan-tuan boleh juga search for album makanan Malaysia. Dekat situ dia akan tunjukkan contoh satu sajian untuk ikan tenggiri besar mana. Satu sajian untuk ikan kembung besar mana. Memang kita nampak dia macam renyahnya doktor. Tapi bila benda-benda perkara ini sangat penting sekiranya kita dah didiagnose dengan sakit-sakit yang kronik, masa tu baru kita akan sedar. Baru kita nak cari macam mana ya berapa besar makanan ni. So kalau saya nak cerita kat sini memang actually semua resources tu dah ada. Cumanya tinggal kita mungkin kita attend apa seminar-seminar seperti ini untuk kita dapatkan apa cara untuk mendapatkan maklumat yang penting. Alam. Jadi mungkin saya boleh share, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok berkenaan dengan album makanan. Nanti mungkin sebelum di akhir seminar ni mungkin saya akan share dekat link lah. Contoh-contoh gambar-gambar untuk tuan puan-puan rujuk ikan besar mana, ayam banyak mana, untuk tuan puan rujuk lah dan boleh share bersama dengan ahli keluarga.
ada juga kalau ada juga sahabat kita di Thailand juga ingin bertanya soalan, di TikTok pun boleh tanya juga di sini pun boleh tanya, okey? So tak ada masalah bertanya soalan. Okey? Okey doktor, tadi memang saya belum pergi saya punya soalan lagi doktor, tapi soalan di ruangan chat kita bertalu-talu doktor. Okay, mungkin sebab doktor ni famous pun kali. Dah hilang dah soalan apa bazar Ramadan tadi dah. Hilang bazar Ramadan. Tapi dia doktor tunjuk gambar nasi lemak saya doktor kan memang betul doktor ni memang tak baik lah doktor sebenarnya. Saya terus Betul macam Dr. Iwan, saya takut dah nanti ada salah bertakung faham ya. doktor. Dah bertakung. Cuma saya takut ada salah faham ya. Okay, kita nak kata doktor kata nasi lemak tu sihat. Okay. Nasi lemak dia bila dia sihat bila dia jadi bukanlah makan hari-hari. Okay, bila dalam konsep tadi kita kata pelbagai. Hari Isnin makan nasi lemak, hari Selasa makan nasi lemak, hari Rabu makan nasi lemak tu dah jadi tak sihat. Okay, pelbagai maksudnya mungkin hari Isnin nasi lemak, hari kedua tu mungkin bihun. Sebabnya kita kena faham setiap makanan ni dia memberi nutrisi yang berbeza. Even buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya katakan orang ni saya ni doktor makan sayur tapi saya makan yang warna orange je. Sayur yang warna hijau saya memang allergi. Saya tak boleh nak makan. Okay? Sebenarnya konsep ni actually kita kena faham Allah tu dah menciptakan pelbagai makanan, pelbagai warna, bermaksud di situ dia ada pelbagai nutrisi dan dengan yang tersendiri. Okay? Contohnya macam kita katalah saya kata 5 jari ni pun. Walaupun satu tangan ni, tapi 5 jari ni kita tengok dia punya berbeza. Tingginya pun berbeza. Okay? Masuk fungsinya pun mungkin berbeza. Okay? Jadi saya nak mengatakan di sini kalau kata contoh tomato. Tomato ni warna merah. Selalunya sayur-sayuran berwarna merah ni dia ada lycopene. Okay, which is dia bagus untuk antioksidan. Untuk sayur-sayuran yang berwarna oranye kan, macam beta carotene. Bila kita ingat beta carotene je, kita pastikan dia berkenaan dengan kesihatan mata. Contoh lagi, doktor saya tak nak makan sayur hijau. Kita kena ingat sayur hijau ni tinggi fiber dan juga dia tinggi vitamin dan mineral. Dan juga satu lagi vitamin itu vitamin K. Vitamin K ni dia bantu penyerapan uh, kalsium. Okay. Dan seterusnya lagi apa lagi Dr. Iwan? Kalau color buah ataupun color sayur. Contohnya terung kan warna purple. So kita tengok kadang-kadang kita tak kisah benda-benda ni. So kita tahu warna purple maksudnya dia tinggi antioksidan. Okay, sebabnya dia ada kita panggil apa anthocyanins, sebanyak lagi lah nama-nama terma. So macam doktor kata kita nak kekalkan ni lebih santai dan lemon, saya just nak bagi tahu sama ada warna-warna makanan ni nak mencaknakan actually pelbagai sayur-sayuran ni kita nak pelbagaikan makanan kerana makanan-makanan itu mempunyai nutrisi yang tersendiri. Okey doktor, saya nak ambil soalan daripada penonton kita dulu lah ya doktor ya, sebelum kita pergi soalan saya sendiri. Mm-mm. Doktor ya. Tadi kata doktor doktor dah jawab lah soalan pada Fatim Farhana tadi berapa banyak makan tadi doktor dah bagi Mm-mm. dia okey. Dan ini daripada sahabat kita juga Amirah daripada Ipsas. Assalam doktor, nak tahu juga apa Salam. kesan minum air manis berais pada pada kesihatan badan kita ni. Dan bila-bila lagi bila berbuka puasa. Betul ke akan ada kesan pada proses pencernaan yang akan menyebabkan susah nak membuangnya? Betul ke doktor? Abang air manis ni. Saya kita nampak doktor kan. Saya suka Susah soalan. nak membuang macam tu. Tak apalah doktor, buang kita tolak tepi tak yang Okay, buang tu. okay. Kita ambil soalan tu sebab saya suka sebab apa di bazar Ramadan atau di mana-mana je apa bila tiba Ramadan ni bersusun balang air apa balang air ya, jual air macam-macam. Aneka warna, aneka rasa semua macam-macam tarikan lah. Kan? So jadi bila kita dapat bila sampai kita beli tu memang kita terliur lah doktor. Maknanya Hmm. air tu manis-manis semua doktor. Ada tak kesan doktor minum air manis-manis ni dan berais ni doktor? Macam mana doktor? Apa pandangan doktor? Betul ke Okay. susah nak tu boleh berlaku sembelit ke doktor? Okay. Pertama sekali, mungkin saya dapat pick up yang Dr. Wan kata sebut pasal sembelit tadi. Okay. Sembelit ni sebenarnya dia lebih kepada masalah pencernaan. Dia susah nak mencerna. Mungkin satu kekurangan air dan yang kedua kekurangan fiber. Fiber ni kita boleh faham mungkin konsep daripada makanan-makanan yang tinggi serat lah. Contohnya tadi macam sayur-sayuran. Okay, contoh macam lagi kita kata kalau nasi brown rice. So dia memang tinggi serat. Tapi kita nak kena ingat, seperti saya kata tadi, kalau kita sebut pasal makanan, kita jangan lupa tinggalkan air. Tapi bila cakap pasal air ni pula, air yang macam mana? Adakah semua air ni kita katakan sihat? Okay? Air, bila kita compare kan, kenapa selalu kita dapat dengar ceramah berorang kata minum air manis ni tak bagus. Okay, pertama sekali,
Bila kita compare kan, macam saya kata tadi, gula, pelbagai jenis gula tapi nak tukar-tukar, tak nak pakai gula putih, nak pakai gula lain. Tapi konsep asasnya adalah bila dia masuk dalam badan, dia menghasilkan simple sugar yang sama, iaitu adalah glukos. Tukarlah gula macam mana pun, tapi di dalam badan dia akan sedap sebagai glukos. Cumanya contoh nasi dengan, kita katakan nasi dengan air manis. Dua-dua ada gula. Okey, gula daripada karbohidrat dia akan dicerna dalam badan dan menjadi glukos. Sama juga dengan kita kata tadi gula dalam minuman. Tapi gula dalam minuman ni bukan dalam bentuk kompleks karbohidrat. Dia lebih kepada simple karbohidrat. Kita panggil falsafah tadi sukros. Jadi bila minum air manis, proses pencernaan sukros daripada air gula dan air minuman manis dia lebih cepat untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. So that's why kita tak sarankan untuk tuan puan-puan ambil air manis tu setiap hari. Okay, boleh nak ambil, tapi kalau boleh saya sarankan daripada segelas yang penuh tu mungkin boleh start dengan minum separuh gelas. Okay, kemudian makan dan then pergi solat apa semua, minum air putih. Dan kemudian minum lagi. Okay, tak nak bila salah satu masa tu kita teguk sampai satu cawan macam tu, dia jadi badan kita tu shock lah. And then that's why dia kata tak lama lepas tu, gula dalam bacaan dalam darah tu tinggi, shoot macam tu. So that's why tadi bila kita berbalik kepada makanan seimbang, sederhana, pelbagai, boleh minum air manis tapi dengan keadaan yang bersederhana. Bukan kata tak boleh minum langsung. Kadang-kadang ada viral kan, apa TikTok apa, influencer share pasal makanan sihat, makanan-makanan sedap. Mungkin doktor perubatan kata tak boleh. Tapi sebenarnya kalau pada sudut pandang saya, kalau saya salah tu saya minta maaf lah. Tapi sudut pandang peribadi saya adalah setiap makanan tu kita boleh enjoy the food as long as kita bersederhana. Dr. Iwan tak dengar suara. Okey, doktor, sorry. Saya rasa Okay. doktor, sorry doktor. Keyword Mm-mm. adalah di sini adalah bersederhana. Mm-mm. So nak boleh makan kita dengar ada influencer ke semua kan nak tu nak dikata makanan yang sedap-sedap juadah-juadah ni dan Mm-mm. cakap doktor-doktor lah nutrition kata jangan ni sakit-sakit ni bagi Mm-mm. saya kita meraihkan apa nikmat yang ada di dunia ni tapi dalam bentuk sederhana. Betul doktor ya? Betul. Sederhana itu penting. Okey. Bersederhana, kita fahami. Saya rasa paling mudah tadi, mungkin tuan puan boleh, kalau bersama tak boleh tengok piramid makanan ni. Mungkin boleh try nanti balik, kita Google tengok, ni piramid makanan. Dah lama dah ada. Mungkin kita tak tahu, tapi saya tak adalah nak kata, kenapa tak tahu tak. Sebabnya saya tahu sebab saya bidang pemakanan. So, that's why kita share lah kepada apa pengguna. Ini adalah maklumat yang orang awam perlu tahu. Okey doktor, Aisyah bertanya doktor, berapa bahagian untuk pengambilan karbon, protein, fiber, fat dan mineral? Saya rasa doktor dah jawab tadi kan? Boleh rujuk kepada piramid makanan. Kita boleh rujuk kat piramid makanan. Kalau betul-betul kalau ikut bahagian betul-betul ni, kalau kena ukur pula susah pula. So kita Okey. senang nak cakapnya ialah kita ambil secara sederhana. InsyaAllah cukup semua tu, kita sihat. Okey? Ya. Okey. Mungkin Dr. Iwan saya boleh share dekat dalam chat. Mungkin Ya. apa audience boleh tengok juga nantilah. Ya. Okey, Okay. ada Syafiqah Firdaus pada UKP PTNCPI. So bertanya, betul ke kalau nak lagi senang diet waktu puasa, makan waktu berbuka saja dan tak perlu sahur? Ni doktor. Macam mana doktor? Ni macam dia ni sama macam saya ni doktor. Sahur tak makan, tak makan, tak makan, tak makan. Tapi tak ikut amalan apa Islam yang baik lah. Ikut sunnah Nabi. Kita kena sahur at least seteguk air ataupun sebiji buah tamar atau kurma. So kan sebaik-baiknya. So ditanya soalan tu saya rasa soalan dia membagi pihak saya juga tu. Betul ke doktor? Baik begitu. Okey, tolong doktor bantu. Sejak ada baik saya try share. Tak tahulah boleh dapat ke tak ni link ni. Okay. Jangan Nanti boleh. salah share nombor akaun bank doktor ya. Ni harapnya ni betul lah ni. Apa ada piramid makanan dekat situ. Okay, di sana saya rasa ada pegawai daripada UPM yang tulis berkenaan dengan piramid makanan ni. So nanti boleh rujuk. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Okay. Berkenaan dengan konsep tiap sahur ni, setengah orang ni memang dia rasa dia tahan. Okay, dia boleh. Tapi kita kena ingat, bila kita tak ada langsung sumber tenaga, kita akan mungkin akan cepat mengantuk, tak ada sumber tenaga. Okay, kita rasa macam lesu sangat. And then bila nak buka puasa nanti kita rasa lapar yang sangat teramat. Masa itulah kita nak makan semua benda. Kita nak makan macam-macam. Sebab masa tu kita dah panggil apa kita punya sumber tenaga tu sangat drop.
And then badan ni dah signal dah. Kau ni lapar ni, kena makan ni. So that's why masa tu kita nak kata kita makan sampai lebih kepada nafsu lah. Makan macam-macam sebab dalam body ni dah bagi tahu dah you are really hungry. So that's why kenapa perlunya sahur adalah supaya kita ada sumber tenaga untuk kita menjalani hari yang siang tu berdasarkan tenaga yang kita dah makan waktu sahur. Itu kenapa the beauty of Islam, I would say, kenapa disarankan sahur tu kita lewat-lewatkan. Tapi janganlah bila dah azan tu makan lagi, tak. Okay, sahur tu lewat-lewatkan supaya ni ada semua tenaga untuk kita menjalani ibadah kita dengan lebih baik dan sempurna insya-Allah. Mungkin bila kita bersahur tu kita dapat baca Quran waktu siang, dapat solat sunat sebabnya tenaga tu kita ada. Mungkin tuan-tuan puan boleh bereksperimen juga lah sekiranya ingin mencuba kan mungkin boleh try kalau tak sahur ni apa actually rasa sama juga kalau kita bersahur tapi mungkinlah dia bukannya sehari dua mungkin boleh try kalau if you wanna try actually have different dia tapi secara general dia perlu bersahur kerana supaya badan ni tidak ada satu kita kata hypo. Pernah dengar Dr. Iwan hypo? Tak ada gula dalam badan, apa gula sangat rendah, kadang-kadang boleh menyebabkan pengsan. Okay, saya pernah ada satu experience tu nak pergi berbuka, nak pergi apa iftar. Kita nak beratur ni. Bila iftar ni biasalah kan, nampak kambing, kan, nampak benda-benda yang sedap-sedap ni. Time tu Sebut beratur panjang ni. jangan sebut Dia kambing. beratur kami golek kan. Okay, bila beratur panjang, kebetulan pula ada apa seorang wanita depan saya ni muda, tiba-tiba dia terjatuh, collapse. So mungkin berkemungkinan adalah dah tak cukup gula dalam badan. Okay, gula ni adalah sumber tenaga. So dari tadi saya kata bila buka puasa kita buka dengan kurma. Kenapa? Kita nak bagi tenaga dulu. Untuk tenaga ni bukan nak kata secara simpelnya tenaga ni untuk badan-badan sel-sel badan kita ni bekerja. Okay, for example untuk the organ to pump oxygen to the blood, itu maksudnya kenapa kita perlukan tenaga lah. Okey doktor, tadi sahabat kita ada juga daripada sahabat kita ni dia bertanya jugalah ni daripada Fakulti Reka Bentuk. Dia bertanya jugalah. Banyak soalan ni doktor. Ah, Okay, doktor nak nasihat sikit pasal diabetes. Okey, tak pergi lagi doktor bagi nasihat sikit. kita kena buat ni Dr. Iwan, kena buat kelas makan nanti ni. Doktor, bulan puasa bab makan sensitif doktor. Ah, dahlah program hari Jumaat buat pagi. Memang kena marah je saya ni. Tak apa. Tu Okay, Amirah daripada Ibisa tanya, doktor bulan puasa ni mesti kena maintain minum air kosong ke atau air kosong tak air suar 8 gelas ke? Macam mana? betul. Tu. 8 gelas doktor bulan puasa. Kat mana nak minum 8 gelas tu doktor? Atau Okay, betul okey doktor. Sebab time sahur saya dapat minum 2 gelas je. Lepas tu Okay. time buka pun 2-3 gelas. Itu pun dah penuh kata dah kembung perut dah. So macam mana doktor terawih pula nanti macam mana? Okey. Soalan ni sangat baik. Macam mana doktor? Okay, itu soalan yang sangat baik. Okay, tapi kalau saya boleh share juga saya share lagi. Kebetulan nanti saya di hujung-hujung tu lah apa material yang saya ada saya akan share dekat dalam chat ni. Doktor jangan share Okay. kambing golek pula ya. Okey, untuk air saya ni pun mengingatkan diri saya juga sebab saya pun antara orang yang susah nak minum air, especially bila kadang-kadang kan contoh air tu dah satu gelas tu, tapi separuh je minum, separuh lagi dah leka tak minum. Okey, jadi untuk balik kepada soalan puan tadi, macam mana nak pastikan 8 gelas sehari? 8 gelas ni kita kata optimum, sorry, 8 gelas ni optimum untuk kita kata sebagai individu sihat, individu dewasa sihat. Okey, cara dia yang pertama, memanglah kata-kata tadi sahur saya boleh time buka je minum. Tak boleh tak sempatkan dapat paling-paling pun 2 gelas je untuk bulan puasa. Okey, tips dia adalah pertama, bangun-bangun sahur je minum air. Saya ni buat sebab memang apa ayah mak ayah saya kata pesan lah kalau lepas bangun tidur je minum air lah. Okey. So bangun sahur je, celik mata tu, okey pergi ambil ada kowe ke apa, ambillah segelas air dalam 250 ml. Contoh minum lagi. Minum. Okey, nanti lepas sahur, kita lepas makan, minum lagi satu gelas. Dah dua kan? Okey. And then dah puasa, kita nak buka puasa, lepas je azan maghrib, kita minum. Satu. So dah 3. 3. Okey. And then lepas azan maghrib, kita makan, lepas tu kita nak solat kan? Okey, lepas solat maghrib, kita Satu. minum lagi. Empat. Ini kalau macam, okey, dah 4 dah. Okey, lepas tu semasa berbuka kan kita minum juga. Dah 5. Hmm. Okey, lepas dah berbuka, dah solat maghrib apa semua tu, kita nak pergi tarawih, solat isyak. Lepas solat isyak, kita minum. Dan Dah 6. berapa tu, doktor? 6. Dah 6 ke? Ha. Dah 6, okey. Ha. And then kemudian pergi tarawih. Selepas solat tarawih, minum lagi segelas. Dah 7. Okey, last sekali sebelum tidur.
minum lagi segelas. So dalam kitaran ni insya-Allah kita boleh dapat 8 gelas. Masalahnya doktor, Okey. masa buka tu Ya. dah minumnya airnya satu jug doktor. Macam mana doktor? Okey. Kenyang kat situ. Sebab tu tadi bila diminum satu jug tu diminum air apa? Air Kalau diminum air manis. manis, so saya kata kalau dia minum air manis, dia dah macam ni kita kata kan bila dalam dalam tubuh badan kita ni kita perlukan karbohidrat betul. Jadi karbohidrat tu kita faham the simplest form of carbohydrate adalah gula, glukos. Okay? Bila kita dah minum sumber glukos kita daripada air, tadi dah banyak, so that's why dia dah compensate untuk portion-portion karbohidrat yang lain. So dah tak boleh makan nasi banyak, dah tak boleh nak makan nasi kerabu tadi dah tak boleh makan dah. Kerana sebabnya bila kita minum manis, saya makan tak banyak doktor. Tapi saya suka minum manis. Saya kena kencing manis. Bagi makan nasi tak banyak. Nasi pula dipersalahkan. Tapi sebenarnya berbalik kepada, mesti saya kata tadi, gula adalah lebih 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 simpler dalam bentuk cecair, which is dalam bentuk minuman. So kalau boleh minum air manis, tapi cukuplah mungkin dalam satu gelas sajalah dalam cycle yang 8 tadi. Okey doktor. Ni daripada Lieutenant M Nurul Saidatul Saja ni, betul ke kalau kalau makan lebih karbohidrat waktu sahur, perut akan cepat lapar, lebih baik amal suku-suku separuh pada waktu sahur dan berbuka. Macam mana? Betul ke doktor? Betul bagi tips sikit dia doktor. Betul ke? Okey, Betul. saya setuju betul. Untuk yang suku-suku separuh tadi kita kena faham konsep suku-suku separuh. So, dia nak kata macam ni tahu. Kadang-kadang memang dia makan nasi sedikit, tapi dia ada sumber fiber, iaitu sayur-sayuran. So, ada orang dia memang kata dia tak makan nasi ke apa, tapi dia ambil sumber semua karbohidrat tu lain. Berbeza. Dia tak ambil nasi, tapi mungkin dia ambil bijiran yang lain. Contohnya mungkin dia ambil beras perang sebagai contoh tadi kan. So kita ada juga kalau macam tuan-tuan apa dengan sorghum. Mungkin dia ambil cereal ataupun whole wheat grain. So Oh, tak semestinya nasi saja sumber karbohidrat. Kita ada pelbagai sumber juga. Bila kita berkata dengan suku-suku separuh, suku tadi bukannya separuh nasi Dr. Iwan. Suku adalah sumber karbohidrat. Okay, yang ada lagi suku tu adalah sumber protein sama ada ikan, ayam, ke kacang. Separuh tadi adalah fruits and vegetables. Berbalik-balik pada konsep piramid makanan tadi, piramid yang paling bawah which is kita perlukan lebih banyak adalah sayur dan buah-buahan kerana makanan-makanan ni tinggi serat. Serat ni dia memang mengambil masa yang agak lama untuk dia cerna di dalam badan. So that's why kita kata dia boleh retain the energy tu lebih lama compared tu bila kita makan makanan-makanan yang gula dia tinggi sebabnya bila dia senang pecah dalam badan, senang cerna, senanglah dia menyerap dalam badan dan kita akan cepat rasa lapar. okey. That's why digalakkan berbanding karbohidrat dengan serat, betul karbohidrat tu kita perlukan tapi boleh juga top up sumber karbohidrat tu dengan serat. Okey doktor, kita dah maju ke soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di talian, sama ada Hmm. di YouTube ataupun di TikTok. Kalau ada soalan juga boleh boleh maju ke soalan juga. Okey. So saya ada soalan, ada pertanyaan juga doktor ya. Apa pendapat doktor? Apakah ciri-ciri makanan yang selamat dari aspek kebersihan di bazar Ramadan ataupun di restoran ataupun di hotel tu doktor? Dari segi hygiene tu doktor. Dari segi macam apa ciri-ciri hygiene tu doktor? Boleh doktor bagi Okay. pandangan doktor? Alright, pertama sekali bila kita nak beli makanan, kalau dululah macam saya pergi ke sekolah-sekolah, kita akan pesan kepada kanak-kanak ni, kita amalkan 3 perkara. Lihat, hidu, rasa. Tapi bila bulan puasa tak boleh nak rasa kan? Okay, jadi kita boleh diri kita iaitu lihat. Apa yang kita boleh tengok adalah kadang-kadang kita boleh tengok contoh pengendali makanan tersebut. Kalau tuan-tuan puan-puan agak sensitif berkenaan dengan pengendali makanan, kita tengok sama ada mereka menyentuh makanan menggunakan tangan ataupun tidak. Kerana kita tak nak, kadang-kadang dulu, bila masa time COVID apa semua tu, isu-isu berkenaan keselamatan makanan selalu kita war-warkan. Tapi selepas post-COVID, kita dah tak kisah dah. Okay? Pentingnya kenapa kita tak nak pengendali makanan ni sentuh makanan direct sebab kita tak nampak apa yang terjadi sebelum masak satu. Katakanlah pengalaman tu terbatuk. Terbatuk tangan ni sebab di bazar mungkin dah tak ada sumber air tempat cuci tangan ke apa dan pegang makanan. Itu satu. Kalau boleh kita pilihlah cara pengendalian makanan yang sihat dan selamat. Kalau ataupun mungkin dia pakai penyepit. Satu. Dan yang kedua, kita tengok juga, saya selalulah sarankan kalau nak beli makanan tu, saya akan pergi time awal-awal bazar buka.
kerana risiko tu agak rendah, nak mengatakan makanan tu mungkin dah masak daripada tengah hari, for example. Makanan secara konsep asasnya tak boleh melebihi 4 jam. Ini konsep asas. Okay? Kadang-kadang lepas 4 jam tu kita perlu panaskan balik. Sebabnya kita takut ada bakteria memang suka hidup dalam keadaan yang room temperature macam kita manusia lah. Bila dalam keadaan room temperature kita rasa kalau macam sejuk, kita macam tak nak buat apa-apa. Sama macam bakteria. Okay? And then bila panas kan, kita pun tak selesa. Tapi bakteria bila dalam keadaan room temperature, kita, kalau kata di bazar tu, dia dah hidang mungkin lama dah. Lebih pada 4 jam. Jadi potensi untuk makanan tersebut tercemar daripada bakteria tu sangat tinggi. So saranan yang saya boleh bagi adalah mungkin boleh pergi bazar awal sedikit. Dan kalau boleh, kalau macam kita nampak makanan tu masih panas lagi, kalau saya akan pilih makanan yang lebih panas lah. For example, kalau macam saya pergi restoran ke apa, saya akan minta makanan yang baru dimasak. Sebabnya kita takut makanan yang mungkin dah disediakan melebihi mungkin separuh hari. That's why saya kata tadi, dia ada potensi untuk makanan tu dicemar oleh bakteria yang sangat risiko sangat tinggi lah. Okey doktor, saya ada beberapa tip doktor bagilah maksudnya segi macam peralatan yang digunakan, macam dari segi dia pakai apron ke tak apron, nanti makanan tu Betul. dia kalau apa makanan tu kalau dah hidang lama kita balik rumah ya panaskan kembali. Okey, di antara tip-tip yang kita boleh buat dibuat di rumah lah. Yang saya rasa itu memang bagi saya semua orang boleh amalkan Betul. sebab kita tak pasti sebab sejauh berapa lama yang makanan tu dah disediakan sama ada sama ada dah lebih awal mungkin malamnya ke ataupun kita tak tahu. So Mm-mm. jadi kita lebih baik ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Okey. Okey. Itu yang For akan example, bila kita boleh panaskan semula ataupun kalau saya boleh bagi analogi, saya selalu bagi analogi dalam kelas saya. Contohnya ada saya dengan Dr. Irwan lah, okay? Kita beli kuih tiaw tempat yang sama. Okay, Dr. Irwan makan 2 pinggan. Saya makan sepinggan. Contoh dia contoh. Okey. Tapi bila bila keesokan harinya saya dapat tengok WhatsApp group dalam jabatan Dr. Iwan masuk apa kena MC sebab keracunan makanan. Saya mungkin tak contoh Dr. Iwan Tapi kita makan makan sama doktor makan kuih tiaw ke semalam. Saya sakit perut tapi tak adalah sampai muntah-muntah. Tapi Dr. Iwan muntah-muntah. Dr. Iwan tak larat apa semua tu. Okay, kenapa? Sebab Dr. Iwan, walaupun kita makan makanan yang sama, tapi Dr. Iwan ambil porsi lebih banyak berbanding saya. Jadi, toksin yang Dr. Iwan dapat tu lebih banyaklah berbanding saya. So, that's why saranan daripada analogi saya bagi ni, mungkin bila kita makan makanan di bazar yang kita tak pasti sama ada mungkin dah lama dibuat ke, ataupun kita rasa macam, oh, kalau makanan yang kita tahu dia buat depan kita baru masak, mungkin risiko rendah. Tapi makanan-makanan yang mungkin dah tersedia awal ni, risiko dia lebih tinggi. Jadi, makan yang bersederhana dengan portion yang sikit. okey baik doktor. Ada Syairazi bin Samsudin daripada Medik. Betul ke memakan nasi banyak boleh lemahkan jantung? Ni mungkin macam mana doktor? Saya pun tak Boleh pasti lemahkan bukan jantung, doktor. Okey. Okey, macam mana Alright. doktor? Saya pertama sekali macam saya kata tadi, saya berbalik kepada asas prinsip tadi. Makan bersederhana, makan dengan seimbang, makan dengan pelbagai. Macam saya kata tadi, tak makanan ni, contoh nasi ni bukanlah satu kita kata benda yang kita rasa tak boleh makan. Dia sebabkan sakit jantung lah. Dia lebih kepada tadi macam saya kata makan nasi yang banyak. Okay, keyword dia banyak. Nak tahu banyak atau tak banyak, berbalik kepada pilihan makan tadi, 3 ke 5 sajian. Maksudnya, kalau kata pagi, kita dah ambil nasi. Tadi kita kata 2 sendok nasi. Okay, mungkin untuk mi dan seterusnya kita tak makan nasi. Kita ambil pula sumber daripada, sumber karbo daripada mi pula. Jadi dalam dalam piramid makan tu dah tunjuk kat kita berkenaan dengan berapa banyak yang kita perlu ambil dalam sehari. Untuk masalah jantung tadi, dia bukannya disebabkan nasi. Selalunya pakai penyakit kronik dia banyak faktor. Satu pemakanan, satu kita punya lifestyle. Okey, sama ada kita merokok ataupun tidak. Sama ada kita buat exercise ke tak 30 minit sehari, selama ringan. Jadi dah saya kata, we cannot point to only one things. Nasi lah penyebab kena sakit jantung. Itu konsep yang kita semua Apa pasal nasi kita yang bersalah? perlu betulkan. Okey doktor, terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi tu. Sejadi pun saya ada soalan lain seterusnya tapi kan doktor kan sedar tak sedar doktor kan kita dah Hmm. sekarang hampir sejam doktor dah 11.25. Mana doktor yang tajuk sangat-sangat kata hangat dan juga sesuai pada ketika waktunya doktor. Ramai nak tahu tu. So saya ingatkan kembali kepada para penonton kalau ingin bertanyakan soalan kepada panel kita iaitu Dr. Ayuni Nur Ayuni Amalina Akina.
ah, sorry, Dr. Akila. Sorry, sorry, saya selalu confuse. Macam saya tahulah. Dr. Akila Malina ni, dia pakar dalam bidang pemakanan dan nutrition. So, beliau, boleh bertanya soalan pada beliau. So, jadi tuan-tuan boleh tanyakan melalui di ruangan chat, di Zoom kita, ataupun boleh raise up button gunakan untuk terus tanya kepada beliau. Sama, dan juga tidak ketinggalan juga pada sahabat-sahabat kita di live TikTok, di live TikTok ya. Kalau doktor kalau nak bertanya boleh tak boleh bertanya juga. Okey, boleh bertanya juga. Okey. So boleh bertanya sama ada soalan-soalan yang berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari inilah. Okey. Soalan saya doktor ya. Bolehkah doktor bantu para pendengar kita doktor? Bagaimana kita boleh memastikan makanan yang kita masak doktor di rumah lebih sihat untuk berbuka puasa? Boleh doktor berikan pencerahan perkara ni doktor? Mohon bantu Okey, doktor. Ini alright. masak rumah ni doktor. Tadi kita makan dekat bazar, beli kat bazar. Sekarang kat Dekat rumah. rumah pula. Mana? Kat rumah pula. Okey. Alright. Saya rasa ni mungkin ni soalan terakhir Dr. Iwan ya. Okey, mungkin saya lebih rumuskan lah sihat dan selamat sejahtera tadi kan. Okey. Pertama sekali tadi kita dah belajar konsep-konsep prinsip makanan tadi seimbang, sederhana, pelbagai. Kita boleh rujuk rujuk piramid makanan sebagai kita tak tahu berapa banyak porsi yang kita kena ambil. Okey. Selain tu juga kita kalau boleh kita kena plan kita punya menu-menu yang kita nak buat lah. Okay, for example kadang-kadang macam doktor mana nak sempat nak plan, saya sibuk kerja ni kan. Tapi mungkin kena ambil masa sedikit 5 minit ni. Kita plan lah, okay, besok nak makan apa. Supaya kita boleh meet konsep yang seimbang dan pelbagai tadi. Tak adalah macam, okay, hari-hari kita nak kena makan cucu udang tu setiap hari. Okay, tapi kita kalau boleh tu lah kita pelbagaikan. Rancang supaya kita tahu, okay, berapa banyak kita nak beli nak beli bahan basah. Bahan basah tu kalau beli janganlah beli banyak-banyak. Sebabnya sudah nanti kita tak masak, tak jadi pula menu tu nak beli tu. Okey. Jadi bila kita kata sejahtera pula, kita nak tengok dari sudut konsep sama ada makanan-makanan yang kita nak buat ni tinggi ke tak kos dia. Sebab kadang-kadang bila kita perasan bulan-bulan puasa ni kos untuk kita menghasilkan makanan tu somehow lebih tinggi berbanding dengan hari-hari biasa. Sebabnya kita nak masak tu lagi pelbagai, nak tambah tu, nak tambah ni kan. Jadi that's why pentingnya planning dulu. Planning, okay, kalau kata hari tak boleh nak plan setiap seminggu, mungkin plan sehari. Sehari sebelum tu dah plan dah besok nak masak apa. Okey, satu lagi untuk makanan konsep makanan tadi kita dah baca untuk makanan sihat. Makanan selamat ni ada 5 konsep yang saya boleh share. Kita panggil kat sini 3C, 2S. Okey, C adalah clean, satu lagi clean, cook and then kena check. Check ni for example macam kita nak beli makanan-makanan di pasar raya Kalau tuan-puan tahu berkenaan dengan makanan-makanan bertin ni, bila tin kemek, jangan ambil. Walaupun kita rasa, murah ni doktor. Apa ni, for example, sebelum ni saya beli sardin dalam RM7, RM8. Tapi Ah, ada sale. Ada sale RM5. Tapi tin tu kemek. Jadi tuan-puan memang tak boleh beli. Kenapa tin kemek ataupun tin menggelembung. Kita kena aware kat situ adalah berkemungkinan ada bakteria aktiviti dalam tin tersebut. Maksudnya ada contamination lah. That's why kadang-kadang bila kita nampak supermarket ni buat buat betul. sale besar-besaran, bukan nak kata supermarket salah. Kita sebagai consumer kena cakna. Kenapa dia buat sale ni? Kita tengok. Kadang-kadang contoh susu. Selalu susu lah saya tengok susu memang ada banyak sale kadang-kadang. Especially bila sebelum ni satu susu tu RM7. Tiba-tiba dia sale, beli dua, free satu. Okay, tengok expiry date dia mungkin dah singkat. That's why kita kata boleh beli tapi kena pastikan kita habis berdasarkan expiry date. Mungkin saya boleh tambah juga berkenaan dengan konsep sejahtera. Bila kita tahu berkenaan dengan perbezaan best before dengan baik sebelum ataupun kita kata guna sebelum. Dr. Tiwa rasa itu sama ke berbeza? Berbeza? Berbeza. Okey, okey tengok apa dia beza dia. Guna sebelum, Ha, maksudnya kita guna dia punya tarikh tu ialah sebelum tu dia baiklah guna, betul begitu? Okay, kalau best before tu maksudnya dia setelah digunakan sepanjang itulah waktu yang digunakan. Okay, begitu. okey. Boleh lah tengok boleh lah tu kan. Okey. Kalau kita tengok baik sebelum ni bermaksud makanan ni dalam keadaan kualiti. Sudut kualiti dia adalah baik before kita kata sebelum tarikh yang ditertera lah.
Tapi bila kata guna sebelum, dia adalah isu keselamatan. Kita kena makan dan habiskan makanan ni ataupun masak makanan tersebut sebelum tarikh tersebut sampailah. Okey, dekat sini bila kita tahu informasi ni dari sudut keselamatan, kita juga dapat kurangkan pembaziran. Kadang-kadang kita tengok, ini dah terlepas tarikh ni. Tapi kita baca kat situ adalah dia baik sebelum. Maksudnya boleh guna lagi dan boleh makan lagi, tetapi kualitinya mungkin tidak sama. Itu satu. Okey, that's why lah saya kata tadi, itu salah satunya. Berbalik kepada tadi, cook, clean and check. Satu lagi, ada lagi dua iaitu storage dan juga separate. Separate ni bermaksud kadang-kadang saya dengar juga bila kita kata kebaikannya di factory makanan, kita akan ada color code. Contohnya, pelandas ni untuk ayam ataupun barang mentah. Tapi untuk satu lagi pelandas yang warna lain, maksud saya pelandas pemotong tu lah, tak boleh kita nak campurkan makanan-makanan yang mentah dan juga makanan-makanan yang dah dimasak. Sebab kita tahulah kat situ bila makanan mentah, kemungkinan risiko untuk bakteria tercemar tu lebih tinggi berbanding makanan yang telah dimasak. And then in terms of storage, kita kena tengok juga sama ada, contoh peti ais. Dulu saya tak silap saya KKM ada buat satu poster pasal peti ais. Kita nampak it's a very simple thing. Kenapa peti ais pun nak jadi isu? Kenapa peti ais ni adalah bila kita sumbat macam-macam makanan dekat dalam peti ais tu, suhu dalam peti ais tu akan mula meningkat. Dia macam contoh macam ni Dr. Iwan, analogi dia, katakan kita dalam kelas, kita comparekan kelas yang sama tapi jumlah pelajar yang berbeza. Kelas yang lagi ramai student kita akan rasa panas bilik tu. Compare tu kelas yang sikit, saiz sama tapi sikit. Kita akan rasa hawa dingin tu sejuk. So sama dengan konsep tadi, konsep peti ais tu. Bila kita sumbak makanan macam-macam penuh, dan kita akan dapat tengok suhu dekat dalam peti ais tu dah tak optimum. Itu menyebabkan makanan-makanan cepat rosak dan juga kita akan berlaku pencemaran silang. Dr. Wan tak dengar suara doktor. Okey doktor, tadi doktor sebutkan ada 3C, 2S kan? Ya, Itulah maksudnya clean, check dan juga cook, cook. masak. Kena masak lah kat rumah kan. Hmm. Clean. Dan juga sahabat kita juga Syairazi bin Samsudin bin Medik pun kata, dia kata bukan. Dia kata checking, clean up. Okey tak apa. Ini pandangan juga selagi betul baik, kita tengok Hmm. betul bagus. Dia selagi membantu untuk rakan-rakan kita. Ya. Rakan kita di Thailand ini. Sebab niat kita lah untuk berkongsikan maklumat. Okey. Uh, Betul sama tu tadi. Cook, clean tadi apa dok? Panel kata apa? Cook, clean, checking. packing. Ya. Sama lah, kita sama Sama sama. pemahaman kita. Kita tak lain mazhab yang sama. Okey doktor. Kita sebenarnya dah lebih pada waktu kita. Tapi boleh doktor boleh ke kita terbabas sikit doktor waktu kecederaan? Waktu kecederaan doktor. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Sebab Tapi mungkin saya, sorry Dr. Wan. sorry. Doktor, mungkin saya nak alu-alukan juga mungkin Dr. Wan boleh ke kalau kita jemput juga audiens ni kalau berminat untuk menjadi untuk join pelbagai aktiviti McFi. Boleh jadi member ke Dr. Wan? Boleh Syah. Itu Hmm. kita jemput. Okay. Kita ke dulu. Okay. Okey doktor. So kita ada soalan mana kita nak extend sikit masa sebab tadi ada sikit macam main bola doktor kan. Ada masa Hmm. kecederaan. Kita ambil masa kecederaan sikit lah. Okey. Soalan kita bagi ruang kepada penonton kita kalau nak bertanya soalan, dipersilakan. Soalan boleh kongsi di ruangan chat. Persoalan berkenaan topik perbincangan kita hari ini iaitu jalani Ramadan dengan makanan 3S. Sehat uh, sehat Selamat, sejahtera. selamat sejahtera. Tu 3S. Saya fikir S apa? Sedap. Saya fikir sedap dah ni. Lapar. Bila masa S tu sedap. Sedap tak apalah. Biarlah. Okey Tidak tak. apa penting juga kan? Sedap tu penting tapi bukan sekarang. Okey doktor, mohon doktor kongsikan pandangan doktor. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan yang dimakan benar-benar mensejahterakan kehidupan sepanjang kita melalui bulan Ramadan ni dan juga boleh di bulan-bulan akan datang. Terutama sekali doktor, selepas kita Ramadan ni raya. Ya, Doktor, betul. raya ni pun doktor dia punya cabaran bukan yang kata bukan biasa-biasa macam anak muda kata bukan kaleng-kaleng. Dia punya cabaran dia. So macam mana doktor? Mohon Pak kita kongsi sikit doktor. Okey, so macam Dr. Wakil tadi lah kita pun dah di penghujung rancangan kan. So bila kata pasal sejahtera ni, dia satu konsep yang sangat besar. Okey, saya nak tekankan dari sudut makanan ni sejahtera adalah berdasarkan pilihan kita. Okey,
Sometimes pernah dengar lah, life is about choice. Okay, your decision tu matters kan. So pertama sekali bila kita nak buat choice tu, of course kita ada perancangan. Bila saya kata tadi, kalau kita nak beli bahan mentah, kalau kita tahu apa yang kita nak makan, kita nak plan, so maksudnya kita akan kurangkan pembaziran. Kita tahu berkenaan dengan pelabelan makanan, perbezaan best before, expiry date, okay. Um, untuk konsep perbelanjaan makanan ni, kalau saya boleh share, kalau tuan-tuan puan pernah dengar berkenaan dengan apps daripada KPDN, iaitu Price Checker, okay. Mungkin tuan-puan boleh check ni, saya letak di chat, Price Checker, Price Checker, Dr. Iwan. Ya, ya betul, price checker. Okay, price checker daripada KPDN. So, tuan-puan mungkin boleh ambil masa tengok price checker ni. Dia adalah satu apps yang actually membantu untuk kita. Macam mana kita nak tahu, contoh saya duduk di area Bangi. Katakan saya nak cari beras. Okay. So, sekitar saya punya kawasan Bangi ni, dekat mana kita boleh comparekan harga yang lebih murah dan berpatutan. So, dekat sini dia akan update lah the information. So, mungkin tuan-puan boleh menggunakan apps ni, price checker sebagai salah satu cara. Okey, sejahtera dari sudut harga, sejahtera daripada sudut kesihatan. Yang pertama sekali disebut keselamatan. Kalau tuan-puan pernah dengar berkenaan dengan MyGap, My Organic. Okey, ini lebih kepada kita kata persijilan-persijilan makanan untuk makanan berasaskan sayur ataupun buah-buahan. Saya rasa ini satu inisiatif daripada Kementerian Pertanian. So untuk kita nak tekankan dekat sini, kenapa pentingnya ada persijilan ni, supaya pengguna ni dapat satu-satu makanan yang kita rasa bukannya baik sahaja untuk kesihatan manusia, tapi juga untuk kesihatan planet kita. Okey, planet ni bermaksud, kalau macam dulu kalau Dr. Iwan boleh try pergi Aeon ke, pergi mana Econ Safe, beli sayur, mungkin sebelum kita tak tahu, tapi banyak dah sayur-sayur di pasar-pasar raya sekarang ni ada logo MyGap. Maksudnya good agriculture practice, di mana sayur-sayur ni tidak boleh disembur dengan racun perosak 2 minggu sebelum dia nak harvest, dan juga harvest dan dipasarkan di pasaran. So mungkin saya boleh share jugalah, tuan-puan mungkin boleh mula untuk tengok juga persijilan-persijilan ini, supaya again saya kata sejahtera ini bukan hanya untuk kita manusia, tapi juga untuk persekitaran dan juga kita punya planet lah. Seperti kita kata, food security is not just about the human, but as well as for the environment. Okey doktor, terima kasih doktor. Saya pun untuk pengetahuan doktor, saya pun terlibat juga untuk proses pembangunan branding MyGap juga doktor, ketika saya di Kementerian Keterjaminan Makanan kan. Sana juga. Hmm, So jadi kita tahulah tapi kita dapat tahu bahawa doktor, ramai di antara kita masyarakat dan pengguna ni tidak sedar berkenaan dengan MyGap tu sendiri. Apa benda MyGap? Dan juga hmm. gap ni tu apa? Jadi kita tak kisah. Kita yang kita kisah adalah murah ke mahal. Betul, betul. Ha, kita tak kisah pasal benda tu segar tak segar, pakai Betul, elok tak elok untuk body kita, tak. Kita tengok betul. kita tengok berapa harga dia ni. Contohnya Hmm, sawi ni. Oh yang tu hmm, walaupun seposennya bezanya dia hmm, murah je. Oh kita sanggup beli yang dah layu tu. Seposen hmm, bezanya. Sebab hmm. kita punya kefahaman segi tahap kesihatan tu kurang. Kita lebih fikirkan segi nilai tu, bukan dari segi kualitinya. Betul. Okey doktor. Okey doktor, kita kan sedar tak sedar pun kita dah hampir dah doktor. Dia bukan hampir, dah terlebih dah pun doktor. Seronok borak-borak dengan doktor ni. Saya rasa nak kena panggil lagi doktor. Doktor Akilah kita ni, doktor itu Persarakanan Pakar Pemakanan Nutrisi kita di Jabatan Pengenalan Sumber dan Pekerjaan Pengguna Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. So kita akan berkongsi lagi. Sebelum kita akhiri program kita hari ini, saya minta doktor, boleh tak doktor kongsi sikit doktor? Kongsi sikit dari segi apa? Berkenaan dengan uh, rumusan perbincangan kita hari ini doktor. Apa yang Okey. kita rumuskan hari ini doktor untuk menjadi panduan pada penonton-penonton kita di Thailand dan juga di TikTok dan juga di YouTube, bagaimana mereka dapat menjalani hidup yang lebih baik, terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini, dan juga yang akan tiba Lebaran Aidilfitri tak lama lagi ni doktor. Bagaimana doktor? Silakan doktor. Okay, alright. Saya rasa mungkin saya rumuskan secara keseluruhan ya. Yang pertama sekali, saya ingin tekankan kat sini berkenaan dengan
pengetahuan dan juga pemilihan. Okay? Kadang-kadang again is about our decision. Kita nak pilih sama ada kita nak hidup yang sihat ataupun tidak adalah atas pilihan kita. Kita nak ambil tahu ataupun tidak pun atas pilihan kita juga. Kita nak attend seminar pun atas pilihan kita juga. Jadi ingin saya tekankan kat sini adalah sebenarnya kalau kita bila kita nak browse Facebook, okay, kita nak tengok YouTube ke TikTok, kadang-kadang boleh je kita ambil sedikit masa, kita just Google berkenaan dengan Kementerian Kesihatan Makanan, Kementerian Kesihatan dan Makanan. Banyak sangat informasi dekat situ. Kadang-kadang saya tengok banyak juga poster-poster yang sangat bagus, actually yang kita boleh share dengan keluarga. Contoh berkenaan dengan 8 cara nak capai 8 gelas minuman tu. The information kita boleh dapat daripada Majlis Keselamatan Negara. So that's why saya kata kita gunakan teknologi sebaik mungkin untuk kita belajar banyak perkara. Sekarang dengan sudut AI apa semua tu kan. So saya rasa perlu cakna dengan informasi ni. Jangan kata saya tak tahu. Kadang-kadang bukan mungkin saya tak tahu. Saya mungkin belum nak ambil tahu lagi. Dan saya harapkan di sini untuk kita menyempurnakan di bulan Ramadan ni, saya harap semua mungkin dapat tak banyak, mungkin ada sedikit sebanyak daripada perkongsian hari ini dapat kita praktikkan bukan sahaja di bulan Ramadan tapi insya-Allah dalam sepanjang kita menjalani kehidupan. Dan saya rasa itu sahaja Dr. Iwan untuk rumusan. Alhamdulillah doktor, saya berharap perkongsian kita hari ini dapat membantu kehidupan kita lebih baik pada masa akan datang, dan saya rasa para penonton kita juga sama-sama mengikuti program ini seronok dengan topik yang dibincangkan oleh panel kita hari ini, bahawa iaitu jalani Ramadan dengan makanan yang 3S, sehat, selamat dan sejahtera. Dan tidak ketinggalan kalau para penonton ingin mengikuti lebih lanjut lagi, boleh mengikuti Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, iaitu MEKFI. Iaitu persatuan ini ada berkongsikan tips-tips, juga kajian-kajian yang terkini berkenaan dengan isu-isu pengguna, dengan juga panduan-panduan yang bersesuaian, dan juga kajian-kajian berkaitan dengan keuangan, berkaitan pemakanan dan juga sebagainya berkaitan dengan pengguna, boleh layari di website MEKFI. Okey, MACFEA, MEKFI. So kita juga buka keahlian kalau ingin menjadi ahli. Okey. So jadi sebelum saya akhiri program ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita, iaitu Dr. Nur Akilah Amalina yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, kerana sudi bersama-sama kita pada siri yang ketiga Buah Bicara Pakar, siri itu yang tahun yang kelima, itu 360 darjah perspektif pengguna dan masyarakat, untuk berkongsi pandangan beliau dan juga pandangan-pandangan yang beliau ada untuk pada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini memberi manfaat dan kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf, dan semoga kita pada hari Jumaat yang mulia ini kita dapat barakah atas perkongsian kita semua. Dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalau tidak keberatan, doktor boleh tak kita bergambar doktor ramai-ramai dulu, kita on cam. Boleh juga. Bolehkah kita berkongsi gambar-gambar? Untuk berkongsi gambar dulu, bolehkah rakan-rakan? Boleh buka kamera ke? Ke kamera. Ramai doktor kita hari ini. Terima kasih semua. Okey. Alhamdulillah. Yang mengikuti semoga memberi manfaat. Okey, McPhee. Okay. Saya dia ya, MACFEA. McPhee. Ni ada ruangan chat. Kalau nak tengok Okey, kita ambil gambar ya. Okey, senyum semua. 1, 2, 3, senyum. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa semua. Doktor tengah ambil gambar ya? Ya, saya ambil gambar. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih.